Macam mana nak bina persekitaran bahasa Melayu sendiri? Macam mana nak guna bahasa Melayu walaupun nak rasa kehidupan awak macam tak ada peluang untuk awak guna bahasa Melayu? Apa khabar sendirian? Dalam video ini, saya akan kongsikan dengan awak macam mana saya belajar bahasa Melayu, macam mana saya guna bahasa Melayu walaupun saya kerja dari rumah tetapi saya masih boleh fasih berbahasa Melayu. Saya harap video ini boleh berikan awak sedikit ilham macam mana nak belajar dan gunakannya. Jom kita mula sekarang. Okey, dalam belajar sesuatu bahasa, ada dua bahagian yang sangat penting. Pertama, input. Kedua, output. Input ialah macam mana kita menerima maklumat, macam mana kita belajar. Output ialah hasil kita, macam mana kita gunakannya. Saya akan kongsikan cara saya lah. Yang pertama, input. Input saya terbagi kepada dua bahagian saya rasa. Yang pertama, media sosial. Yang kedua, buku. Media sosial. Media sosial yang paling banyak saya gunakan ialah Facebook. Dan kalau perhatikan, dalam setiap 5 hantaran akan ada satu hantaran dalam bahasa Melayu. Dan hantaran tu boleh jadi video, ataupun berita, ataupun cerita. Jadi kalau masa saya tengah guna phone, saya tengok okey, ini macam menarik minat saya akan baca, tengok begitu. Saya cuba jadikan bahasa Melayu macam sebahagian dalam kehidupan saya. Dan yang kedua, input saya ialah buku. Saya tengah baca buku novel ini, sangat tebal. Tapi saya tak cadangkan awak baca buku itulah sebab itu agak sukar. Dan saya juga tahu dalam pasaran kita macam kurang ada buku untuk dewasa kalau mereka nak belajar bahasa Melayu daripada kosong. Dan saya tak cadangkan kalau awak nak guna buku teks sekolah rendah ataupun sekolah menengah sebab pertama agak bosan, maaf saya kata, dan kedua agak susah juga walaupun tahun 1 tetapi standardnya agak tinggi juga. Okey, mungkin awak boleh mula dengan video dulu sebab saya tahu banyak orang nak belajar bahasa Melayu sebab mereka nak fasih bercakap dalam kehidupan harian. Saya kongsikan satu senarai pendek yang saya rasa mungkin sesuai lah yang untuk nak belajar bahasa Melayu. Yang pertama, Speak Malay like Local. Dia ajar bahasa Melayu dalam bahasa Inggeris dan dia dah buat banyak video, lebih banyak daripada saya, dan saya yakin kalau awak tak faham bahasa Inggeris pun, awak tengok video dia semua habis, awak dah akan ada asas bahasa Melayu yang boleh pakai, yang agak baik saya rasa. Dan yang kedua, Bos James. Dia seorang Cina tetapi dia rakam banyak video kelakar dalam bahasa Melayu, guna bahasa Melayu yang mudah, tak terlalu formal. Kalau berminat boleh pergi tonton. Yang ketiga, Van Liu. Saya harap saya baca nama abang ini dengan betul. Dia seorang yang buat video magic dan sambil sedekah pada masa yang sama. Dan dia memang mempunyai banyak peminat lah. Sangat terkenal juga dalam kalangan orang Melayu. Awak boleh tonton video dia sebab dia rakam video interaksi dia yang sebenar dengan orang lain. Dan yang keempat, Aku Peduli. Ini sebuah channel yang buat eksperimen sosial di negara kita. Jadi awak juga boleh tengok reaksi orang lain ataupun apa tindakan orang lain melalui situasi yang sebenar. Cuma kadang-kadang audio video dia tak berapa jelas lah. Dan yang kelima, Cik Nom. Kalau awak suka masak ataupun nak cuba masakan orang Melayu, tonton Cik Nom. Dia memang sangat popular dan bahasa yang dia guna formal tapi tak formal sangat, masih kira santai lah, dan suara dia sangat jelas. Dan yang keenam, Chef Dev Vegan Journey. Sama dengan Cik Nom, dia juga buat masakan Melayu, tapi dia juga ada buat masakan India, masakan Cina, tetapi dalam versi tumbuhan, berasaskan tumbuhan lah. Kalau berminat boleh tonton juga. Dan yang ketujuh, Khairul Amin. Mungkin awak dah pernah dengar nama dia. Dia kadang-kadang akan kongsi resepi ataupun sekarang dia tengah kongsi cerita dia macam mana dia buka satu kedai yang begitu besar. Boleh pergi tonton. Dan yang terakhir ialah Tun Laila. Dia kongsikan kehidupan dia sebagai seorang pengguam dan kadang-kadang pendapat dia terhadap isu semasa. Sesuai kalau awak rasa bahasa Melayu awak dah okey tapi awak nak tingkatkan lagi, ini sangat sesuai lah. Tapi dia cakap sangat-sangat laju.
Itu sahaja senarai channel yang saya kongsikan. Dan sekarang kita satu benda lagi. Kalau nak belajar bahasa Melayu, awak juga boleh sertai kelas saya. Ini satu cara input juga. Ataupun awak juga boleh cari guru yang ajar 1:1. Boleh dapat kat boleh cari kat laman sesawang Hello Talk, kalau saya ingat nama mereka betul, Hello Talk. Guru kat sana, saya rasa mungkin awak kena tengoklah pengalaman mereka macam mana. Dan kalau tak silap saya, 1 jam dalam lingkungan 70 ataupun 80 ringgit. Boleh juga cari mereka kalau awak nak lebih suka pengajaran 1:1. Okey, sekarang kita cerita output. Macam mana nak guna bahasa Melayu? Kalau awak kata, saya tak ada kawan Melayu, saya tak ada kawan sekerja Melayu, macam mana saya nak guna bahasa Melayu? Saya kongsi macam mana saya kekal fasih bahasa Melayu walaupun kerja dari rumah, jarang jumpa orang. Yang pertama, ambil peluang untuk guna bahasa Melayu di mana-mana dan dengan siapa-siapa sahaja. Macam saya ada amalan ataupun hobi untuk jalan-jalan di sekitar rumah. Dan bila jalan-jalan, saya akan jumpa banyak orang. Dan biasanya saya akan sembang mereka. Tetapi ada juga masa yang saya rasa malu ataupun segan, ataupun memang saya tak ada mood nak sembang masa tu, jadi saya buat macam tak nampak. Ada juga. Macam semalam, saya nampak seorang abang Melayu yang baru saja turun daripada kereta dia, dan dia pakai uniform, macam nampak penat juga. Jadi saya pun tanyalah dia, abang baru saja habis kerja ke? Dia kata ya. Dan dia tanya saya, berjogging ke? Saya kata ya, berjogging. Dan saya tanya dia lagi, abang kerja dalam sekolah ke? Sebab saya nampak dia pakai macam uniform, buatkan saya teringat guru sekolah saya dulu. Dia kata taklah, saya kerja dalam pelabuhan. Masa tu saya dah tengah fikir, saya nak tanya abang tu kerja pelabuhan macam mana tak, tapi dia dah tengah buka kunci rumah dia lah. Dan dia kat hadapan rumah dia saja, tengah buka pintu. Jadi saya rasa mungkin saya tak patut tanya lebih lagi. Dan tapi dia tanya saya lah, kenapa rasa dia kerja kat sekolah. Saya kata sebab uniform. Jadi dia dan saya pun bye bye. Perbualan tu dah tamat, pendek. Ataupun macam minggu lepas, saya tonton filem Tamil Blue. Saya pun dah sembang dengan akak India. Dia pun kira jiran lah, tapi jarak rumah kami ada 20 rumah kot. Saya kenal dia sebab saya dan anak dia dulu satu sekolah. Jadi saya pun sembang dengan akak India tu, akak ada pergi tonton filem Blue, filem Tamil tempatan. Dia kata, Blue? Tak dengar, sibuk, tak ada masa pergi tonton. Tapi dia tanya saya lagi lah, faham ke cerita tu? Saya kata, saya faham, walaupun dia Tamil tapi dia ada subtitle. Akak tu, dia tanya saya lagi, awak suka tak? Bagus tak? Saya kata, suka, bagus. Filem tu mungkin filem terbaik yang saya tonton lah tahun ni. Dia kata, dan kita bye. Dan perbualan itu tamat. Kalau awak kata kawasan perumahan awak tak ada orang Melayu, orang India, ataupun awak segan, cara lain, pasar. Kat pasar, biasanya ada penjual Melayu kot. Mungkin awak boleh cuba beli sesuatu daripada mereka. Macam saya, kali pertama saya beli daripada penjual Melayu tu, saya beli lengkuas. Masa tu nak buat asam pedas, tapi jujur kata saya tak pernah masak lengkuas. Saya pun tak pernah beli lengkuas. Masa tu saya ambil satu ketul yang saya kecil je, nak pergi bayar. Dan dia kata, tak payah, awak ambil saja. Tapi saya kata, tak, saya perlu bayar. Timbang 50 sen. Masa tu dia tanya saya, awak beli lengkuas ni buat apa? Saya kata saya nak buat asam pedas. Dan saya tanya dia lagi, lengkuas ni rasa dia macam mana? Dia kata macam halia lah, tapi pahit sikit. Saya macam halia tapi pahit sikit. Dan saya tanya dia, yang ni kena kupas kulit dia ke? Dia kena kupas, dan atas tu kena buang. Jangan, macam dari situ lah dia kongsi apa yang dia tahu dengan saya. Dan lepas tu saya pun pernah tanya dia macam mana nak buat kerabu. Dia ada kongsi lah macam orang letak kacang panjang, tauge, begitu-begitu. Jadi awak boleh lihat. Dan sampai sekarang saya pun masih beli daripada dia. Seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, kalau saya nampak dia kat pasar, dia pun akan senyum dengan saya. Itu pun sekurang-kurangnya macam ni lah. Macam awak dah bina satu hubungan kat sana.
Macam satu pokok, awak kena siram dia lah setiap kali awak tengok. Kalau awak pergi pasar yang bukan tradisional, pasar lebih moden, mungkin dalam pusat beli belah, boleh juga sembang dengan orang. Macam masa tu saya tengah pilih serai, saya tanya akak kat sebelah, akak macam mana nak pilih serai? Dia pun terangkan, okey awak pilih bawah yang putih. Dan saya tanya dia lagi, macam mana simpan serai? Kena letak air kat bawah ke? Sebab saya pernah nampak orang buat begitu. Dia kata, oh tak payah, awak terus masuk dalam peti sejuk dah okey, begitu-begitu. Masa saya tanya dia, saya pun taklah kata, hai selamat petang, ataupun maaf ganggu, ataupun apa khabar. Tak, saya terus tanya je, kak macam mana nak pilih serai? Dan dia pun kongsi tips, macam mana. Ataupun masa beli cili kering, saya tanya akak India kat sebelah, cili kering ni segar tak? Macam mana nak masak? Pedas tak? Dia pun lah kongsi cara dia. Dia pun lah kongsi. Ataupun kalau akak Cina, saya tanya, okey ini sayur apa? Akak ni biasa masak macam mana? Dia pun kongsilah cara dia masak sayur tu dengan saya. Sini bukan diskriminasi yang beli sayur biasa perempuan. Ada juga lelaki tapi jaranglah sikit. Ataupun masa awak naik taksi, awak sembang dengan penumpang, awak tanya cerita kehidupan dia macam mana, dah berapa lama dia pandu taksi, dulu dia kerja apa, dia orang mana, dia pernah pergi Sabah Sarawak ke tak, dia suka negeri mana. Tanyalah soalan kalau nak tanya. Kadang-kadang tak perlulah sembang sangat mendalam pun, nak sembang falsafah kehidupan, tak perlu pun. Tanya saja awak nak tanya apa-apa. Dan soalan yang paling saya suka tanya pemandu taksi ialah penumpang yang paling suka untuk mereka lupakan. Jadi banyak cerita menarik lah yang saya dapat. Tapi ada juga pemandu taksi yang kata, taklah macam biasa je. Dan masa tu awak dah okey. Ataupun kalau awak naik pengangkutan awam seperti bas, saya juga pernah ingat saya sembang dengan seorang makcik kat sebelah. Dia nak pergi Jepun Central sama dengan saya. Jadi kami dah sembang sekilas dan dia ceritakan pula rumah dia boleh tengok laut di sebelah. Mungkin kot dia duduk dekat dengan Singapura begitu. Saya pernah juga sembang dengan orang kat MRT, LRT. Tapi jujur kata memang jarang lah. Mungkin MRT, LRT nampak macam orang semua macam orang penat. Okey, satu lagi cara yang saya guna bahasa Melayu ialah melancong. Dan melalui melancong saya ada dapat juga kawan-kawan baru lah. Macam masa kat Seremban, Jun tahun ini, saya kenal seorang pemain muzik jalanan. Dan sampai sekarang kami masih menghubungi. Baru-baru ni dia ada hantar satu mesej tanya saya apa khabar. Saya pun tanya dia apa khabar dan kongsikan keadaan masing-masing lah. Ataupun saya pernah kongsikan awak, saya pernah buat sukakerja relawan di sebuah kampung Melayu di Pahang pada April tahun ini. Dan saya masih kekal hubung dengan keluarga itu. Setiap bulan kalau saya ada masak apa-apa lauk Melayu, saya kongsi dengan mereka, hantar gambar. Macam ni awak boleh tengok. Saya buat kerabu, dia kata, oh soya. Dan ataupun bila saya tahu Pahang ada banjir, saya hantar mesej, saya dengar Pahang ada banjir, sana semua okey tak? Saya harap okey-okey saja. Jadi sama seperti saya kata, macam awak siram pokok tu setiap kali, setiap bulan ataupun setiap hari, awak tengah bina satu hubungan. Ataupun awak juga hantar mesej kepada kawan-kawan Melayu awak, kawan-kawan India awak yang mungkin lama tak jumpa, ataupun dulu awak sama sekolah dengan dia. Macam baru-baru ni saya hantar satu kepada kawan Melayu saya, macam apa khabar, sihat ke tak? Jadi dia pun tanya khabar saya balik lah, begitu. Macam awak cuba jadi orang yang mencipta peluang itu. Cuba jadi orang yang memulakan langkah pertama dulu. Jangan tunggu orang lain tanya awak apa khabar. Begini. Jadi awak boleh lihat, itu cara macam mana saya guna bahasa Melayu. Ataupun sekarang saya tengah rakam video bahasa Melayu untuk awak. Mungkin awak juga boleh kongsikan apa yang awak belajar hari ini tentang bahasa Melayu di media sosial. Tak perlu pun menjadi seorang yang macam sangat hebat. Tak perlu pun macam seorang pempengaruh bahasa Melayu. Cuma berkongsi dengan orang apa yang belajar. Itu juga boleh dikira sebagai output. Ataupun awak juga, seperti saya kata,
cari guru yang ada ajar satu kepada satu dan awak hanya fokus satu benda, awak sembang dengan dia. Kalau awak terasa, saya malu lah, saya segan nak cari orang dan kehidupan harian, carilah seorang guru dan awak pastikan dia cuma sembang dengan awak, bukan awak hanya dengar dia cakap apa. Tak, itu bukan belajar yang efektif bagi saya. Belajar yang efektif, dia perlu melibatkan input dan output. Seperti dalam kelas bahasa Melayu saya nak promosikan kelas bahasa Melayu saya ke? Ya. Dalam kelas bahasa Melayu saya rakam banyak video di tempat sebenar macam di restoran. Restoran ni jual makanan apa ya? Makanan Nagori ni 9. Oh, orang Negeri Sembilan. Negeri 9 masakan lemak cili api. Oh, jadi akak pun orang Negeri Sembilan lah. Itu juga kali pertama saya makan kat restoran tu. Saya rakam reaksi sebenar dan ataupun beli pisang goreng tepi jalan. Akan bagi sambal ke? Ada. Ini kita bagi dengan sambal kicap. Oh, sambal kicap. Saya dengar ini sambal yang sangat terkenal kat Johor. Awak boleh try tahu. Ini sedap sangat. Ataupun beli kuih muih. Yang ni pun dah habis. Itu dah kau. Yang ni kuih apa ya tadi? Apam. Apam beras. Beli baju. Sini ada jual seluar untuk hiking tak? Ada seluar untuk hiking banyak. Boleh tak kalau abang bawa saya pergi sana? Boleh tak ada masalah. Boleh? Saya boleh bawa untuk awak. Jom. Jom. Ataupun sembang dengan orang. You ada beradik berapa? Sudah kahwin belum? Belum. Muda lagi kan? Ya, Umur berapa? 20-an lah. Sama siapa anak? Dan bagi topik seperti pergi klinik ataupun berurusan di tempat kerajaan, mungkin saya akan rakam bersama dengan guru bahasa Melayu saya. Nama awak siapa? Nama saya Yahan. Macam mana nak eja? YEHAN. Tapi sekarang musim SPM, mungkin saya akan rakam sendiri saja. Tapi itulah, kelas saya memang banyak rakam di tempat sebenar bagi awak lihat macam mana orang Melayu cakap sebenarnya, macam mana orang Melayu guna bahasa Melayu sebenarnya. Okey, saya tahu kita tak suka perubahan macam cari guru bahasa Melayu ke, tengok video bahasa Melayu ataupun sembang dengan orang yang tak kenal, cakap hai dengan orang. Saya tahu macam dulu saya nak sembang dengan orang yang tak kenal, saya pun rasa segan, malu, macam ini bukan benda yang saya selalu buat. Tapi percayailah saya, bila kita dah buat sesuatu benda dengan kerap, kita akan lebih biasa dan mungkin awak juga akan dapat merasai keseronokan dalam tu. Macam awak tanya seorang yang awak tak kenal sesuatu benda dan awak dapat jawapan yang awak nak, ataupun awak cuba tengah macam bermain, awak anggap kehidupan ni sebagai satu permainan. Awak boleh buat apa-apa selagi dia tidak menjejaskan, mempengaruhi orang lain. Okey, dan ataupun boleh saja masuk kelas bahasa Melayu saya. Kelas bahasa Melayu saya sebab sekarang belum siap lagi, jadi sekarang ada harga pengenalan dan harga akan dinaikkan setiap 2 minggu. Kenaikan harga akan berlaku pada 8 Januari 2026 ataupun setelah dia menjejak 100 pelajar. Sekarang saya ada 49. Jadi kalau nak belajar bahasa, ambillah peluang keemasan ini. Jom lagi dan jaga diri.